Hi guys, welcome to Aslas channel. Sorry guys, Asla susah nak bercakap sebab masker ni dah start mengeras kat muka Asla. And yeah, untuk for vlogger start daripada airport, kita akan tengok dekat YouTube Aisyah for this Asla Just Buat. Simple-simple je and sikit-sikit je. Tengoklah lepas ni kita akan ke mana sampai hotel and pergi makan. So untuk konten ni Asla akan buat food hunting first day dekat Japan. So sekarang kita ada lagi dalam 1 jam sebelum nak landing dekat Japan. And Sophie tidur lena, Aisyah tengok movie sebab kita orang tak boleh nak buat apanya. Kita orang dah 6 jam dalam flight and another 1 hour sebelum kita sampai ke Japan. Sumpah susah nak bercakap, but these masks are so good. Dia kena pakai 3 ke 6 jam macam tu. So memang orang kata sesuai untuk perjalanan jauh macam sekarang. And kejap lagi dah boleh cabut. Dia gel mask, but dia akan buat kulit korang jadi lebih moist and glowing, shining gitu. So apa-apa pun kita akan jumpa kejap lagi bila kita landing dekat Japan. Okay, bye guys. Meanwhile, so hi guys, sekarang kita dah sampai di airport. And kalau you guys nak tahu, Asla baru buat research. Nama Asla kalau Japanese ialah Asura, dan Aisyah ialah Aisyah. Tapi Sophie just Sophie. Sophia. A boring and same name. So sekarang kita orang tengah baru je ambil luggage. Korang tengok yang luggage kita orang sumpah gempak weh. Semua beri je kita nak balik. Damn. Ini semua tak nak balik Malaysia. Malaysia who? Malaysia? What was that? Oh, that's so freezing. Wah. Sebab dekat sini 2 darjah Celsius sekarang. Damn, that's so cool. Wow, but Nasib baik I ada lemak yang cukup. yeah, but it's Japan, so sejuk macam ni pun okay lah kot. Damn, so sejuk. Kau tak ada apa? Mana ada? Ya, tu tak boleh. Wah. Wih, Sophie dah pakai inner Uniqlo je. Sejuk sampai tulang. Is this nice? Ada keluar asap ke? Damn, I want to crying right now because this is my childhood and aku punya country yang aku paling teringin nak pergi dalam dunia ni. Yeah. Okay, next pergi negara yang aku paling teringin pula. Next kita pergi negara Turkey. Okay. Guys, untuk trip kali ni kita pergi negara yang Aslah paling teringin nak pergi daripada kecil. And next kita akan pergi negara yang Esah teringin pula. Lepas tu next kita pergi negara yang Sophie teringin. Oh my god, I'm freezing cold. Wah. But it's so excited. Allah, aku yang kurus ni pun sejuk. Apatah lagi korang yang tembam-tembam. Gambar demo. Keluar dah wibu side dia. Wibu. Stop lah kabut aku, Sophie. Kita naik limusin. Wah. We are rich girl here. We are rich girl. So we are a rich girl going travel. And it's so cool. Sejuk gila weh. Sumpah sejuk tangan aku. Sekarang ni kita menuju ke kita orang punya Airbnb. 夢に僕らでを張って来たるべき日のためによ
sudah sampai di kita punya rumah kawasan Airbnb. Damn. The bag are so many. Kita kena tarik sendiri ke sana. It's so cool guys. Sangat sejuk. Arigato Aja-san. Arigato. Arigato. Oh. Arigato Aja-san. Batuk dulu sebelum bercakap. Guys, belum apa-apa Aslan punya bibir dah pucat dan menggigil. Sumpah sejuk nak, Mom. For now, 1 darjah Celsius. Sebab dia makin malam, makin lewat, makin sejuk. Oh my god. Aku tak boleh. Korang bayangkan satu pakai inner Uniqlo. Wait, damn. Boleh buat 2 orang. Wait, ini buat 2 punggung je. Tingkat 2 It's I came for you later. Hentai. Hentai tu apa? Hentai tu Benda-benda lucu. Ya ke? Ayo, Ya just ke? say that. Wait, jahatnya. Macam tu biliknya. Sabar, ada tu. This is so Ini je weh. Memang Shival. Orang langsung. Bakar. Don't say that. So ni perjalanan ke kita punya Airbnb. Kita dah sampai Oh my god. Kau buat position ni sebiji macam cerita serau. dekat Jepun ada Ju-on. You guys know Ju-on to you. And sebagai konten paranormal aku naik, aku nak buat paranormal. Kalau dekat bodoh. Kalau dekat Aku buat Jepun paranormal dekat Jepun. Kalau dekat Jepun ada Ju-on, tapi kalau awak Mar-on. I'm so blushing right now. Kalau tahu lantai ni sangat-sangat sejuk. Kita orang tempat sebelah ni. Ya. Kaos And I kaki. wear like my bapa. Sudah sikit dah. Boleh abang. Oh my god, nanti dia tanya, who is this man? Who is This this our man? tour guide. Dia is our tour guide. Our tour guide. Dia tolong kita orang pasang heat dekat bilik ni. Ini Ajushi. Aljushi, jangan guna bahasa Korea dekat Jepun. Dia warung. Kenapa tak boleh? That's disrespectful. Disrespectful. Oh, dia respectful. So kat Eh, Malaysia apa kita, kalau kat Malaysia kita ada India, China. Dia respectful lah. Itulah air kita berbagai bangsa. Oh, dia orang ni memang jenis tak berbagai bangsa. Ini takkan baru nak belajar. Kemerdekaan tanggal 31 bulan 8 57. Negara kita telah dimerdekakan setelah bertanda tangan di London. Entah. Okey tak. Apa tadi? Kita baca sikit-sikit. Kalau Kalau abang- pakcik, Ajushi. Oji-san. Oji-san. Ya. Okay. Kalau Oji-san, pakcik. Ayolah pakcik 2 kali. Hey. Kita still kena, jangan lupa kita punya Hey. negara punya bahasa. Ya, betul. Kalau akak onesan. Ones. Pelik-pelik. Kita orang kat Jepun sekarang dah pukul 10. Damn. Guys. Bilik hantu dekat villa Ayah hantu kau berdiri macam tu. 303. Bilik ni ialah 304. Bukanlah, kita 205 lah. Pandai je. Ni Mina. Dia siap bangun lagi. Kita dah. Kita dua ni sampaikan dah. Aduh. Ni apa weh? Kau dah open. Amari. Amari. Tak boleh buka, dia buat muka. Aku ada satu cerita. Mana? Banyak ni boleh lah. Aku kan tidur kat sini. Diam. Kalau cerita Ju-on kan. Oh, baru macam duit Doraemon macam ni lah. Dah. Tak ada Doraemon bang. Kalau Ju-on kan. Almari tak bagi buka tu yang anak dia yang putih kecil. Tak seram. Itu tak seram. Seram lagi haslah daripada Juan punya anak. Oh, dia memang kaya They're so macam tu. big. Kalau Jepun ni. Dia tak piton. Oh, diorang tak ada yang gantung-gantung Tak eh? ada. Udah hidung Oh, macam tu. so kita letak lagi sana tu lah. Tak ada. Lagi Kemas. kau tu saja 40 kg. Kau nak letak dalam tu.
Tak kau mahal lah, tak bagi. Letak air gemuk tu je lah. Maksudnya kau punya letak atas, aku punya bawah. Dah, maksudnya takut patah. Jadi kalau kau punya kau letak atas. Aku letak dapur. Jauh betul. Lepas tu, kita nak masak Maggi semua. Hey, langkah lagi. Hey, dekat situ macam mana kau nak buka? Guys, Boleh. abang nak wifi. Nak hantar video kat dia. Abang nak buat apa? Like this, you make me freeze. Like this, got out of peace. Ice piece, milk and nut. Kiss, stick, shit up. Syamil tengok dia. So guys, ini dia punya dapur. Sorry lah, sebab bag kita orang je dah memenuhi ruang daripada ruang-ruang Japan punya rumah. And ini ialah, tada! The toilet one. This is the toilet. Is it bathtub? Mana jamban dia no? Tak ada jamban? Weh, dia memang tak ada jamban ke? Adalah bitch. Mana satu jamban? Oh, there has another pintu. Oh, ini bilik satu. Aku rasa sebab aku Ini bilik dua. Sebab aku letak Japan ni, aku dah kuruskan badan. Kalau tak, aku tak muat nak masuk jamban. Ini dia punya Kau tengok jamban. dua tingkat almari. Ambil macam ni. Dalam satu jamban ada 2 pintu. Dalam satu bilik air ada 2 pintu. You eh? Macam Dah satu bilik ada dua pintu. Cepat Aisyah, come here Aisyah. Yes. Kau tengok ni. Mandi. Untuk mandi, itu untuk berak. Itu dia punya siki. Kau bayangkan betapa jamban, betapa kecilnya. Guys, before you guys come in Japan, make sure you guys like berat-berat kita orang je seringan bulu ayam. Ya Allah, dia tutup dia takut bengong betul. Paranormal kat Japan. Next kata paranormal. Kenapa kita nak tanda set? Tolong. Engkau yang ajak tadi. Tanda semua boleh buat review. Tapi sini dah rasa. Dah panas. Ya, sini dah panas sikit. Ni yang kita punya bilik ni. Daripada tadi. Okay. Kita tukar, kita duduk sini. Bye. Bye. So ini kita punya tour guide. Besok. Dia membantu kita orang. Tak, aku takut orang salah faham. Tiba-tiba ada lelaki pula. Yes, itu adalah tour guide, our tour guide at Japan. Asal punya skandal Harry. Damn. I take care of you Harry. Bye. Thank you. Arigato. Arigato. Oni-chan. Arigato, Oni-chan. Oni-chan, arigato. So itu tour guide kita orang. Dia kat dalam ni. Tour guide kita orang tu dekat dalam ni sebab dia tolong kita orang betulkan ni aircon heater yang panaskan udara tu sahaja. And now he's gone. Trick for guys. This is our You know what we look like? We look like the bullies in Korean movie or Japan movie. Yeah. Do I look extra for 7-Eleven? I don't think so. Let's go find a place to Oh eat. my god. Let's go guys. So cold. But I'm so excited for this. Walaupun sejuk. Exciting. Weh, rumah dia cantik tu. Ta-da! Outfit check for tonight. Am I look extra with this? Yes. But it's Japan, so You look like bully. yo, you only look like bully. Yeah, you are the one who I bully. If you guys want to see my little pony. Ada you weh, kenapa tak ekor saya dah tercabur. Saya tak tahulah, saya ganas sangat pun. Tinggal 1 ekor. We are going to find food. Let's go. And now kita kat depan 7-Eleven. Tak tahu kenapa kat Malaysia banyak 7-E, tapi kita nak tengok apa makanan yang lain daripada Different. lain. You pinjam dulu boleh dah. Saya you bina rakam. Muka dia macam Mr. Bean weh. Macam mana? A few minutes later. Why it's so warm here? Ice cream? Are you seriously ice cream? Sini je dah 1 darjah Celsius kau nak makan ice cream, Isha. Guys, aku tak kisah aku nampak extra ke apa ke. Yang penting aku panas. Tapi kalau kau nak tahu, walaupun pakai macam gini, it's freaking full guys. Tangan aku sumpah kebas walaupun pakai glove. Ada jual glove belah sini. Ada Toriden. Tu yang korang nak yang macam aku punya masker tu. So
Sebelah ni. Oh. This my mask. Oh my god. This one. Tinggal satu je. Okay, I want. This one is it? Tak, itu lain. Oh no. Itu sheet mask. If you guys go to Japan, download Japan Halal, then check the ingredients in it. Is it halal or not? How to check? Casey. Product not found. Oh my god. 1 hour later. I just buy some butter rolls. So sure what we eat. I eat onigiri mayo tuna. I just eat the butter bun. Yeah. Butter bun. This one chocolate roti. So fluffy. Boleh macam squishy. Macam squishy. Where are we going? Let's go. Guys, malam-malam kat sini tak terlalu hidup, tapi tak adalah mati sangat. You guys can see. Sebab kita orang bukan dekat tengah town Tokyo. Kita dekat tepi-tepi Tokyo. Apa kata dia naik beam tu? How nak naik beam tu? Biasanya kita ada apps je. Tapi sini sangat menarik sebab everywhere ada vending machine. Everywhere. Like, diorang tak ada vandalisme kat sini. Tak macam Malaysia. Kat sini macam vibe je. Ini macam dalam cerita-cerita Korea. Dia macam kat Korea tapi ini Jepun. Kita orang just jalan je tanpa ada tuju sebab malam ni memang tak ada aktiviti pun. Kita orang punya aktiviti start esok. So malam ni kita orang just tengok-tengok kawasan, jalan, rasa-rasa angin Japan macam mana. Why? Tak kerja Indian tau. Tak tahu. Susah lah nak tahu sini halal ke tak. Sebab kita tak ada tour guide kita. Tour guide kita ada tapi malam macam ni tak ada lah. Malam macam ni tak ada. Aku punya air ni kan, daripada biasa je sekarang jadi ais. Sejuk je. Habiskan roti dah. Nanda sikit. Nanda so. Nanda. Sampai dah ya. Oh my god. Okay, now I want to drink. Natsu green tea dah. Green tea. Skin dah. Ikut tangan ni. Desu. Japan Green tea desu. Desu sini. Sejuk. Ya Allah. Terus lagi. Sedap. Lumah. Really? Oishi. Wish is that sedap. But it had It has a aku hint tangan dia sejuk of sampai tak smoke. nak buka kat Safi. Dia ada rasa macam asap apa? Tangan aku kebas. I know you can just press yourself. Okay. Is that for Santa Claus? Guys, Mana? there's a rat die right there. Santa, is that you? No, Is that but you, for Santa? Santa. It's not for Santa. Santa sent it. Oh, Santa sent it. Ih, geram ni tak boleh nak gigi. Tak sentuh. Oh, ya kan? Ni ada orang satu. Oh. Japan people. Kita lalu Kita lalu Oh. Asla, you got more better pakcik in Malaysia than that. Hey. Yeah, he's better one. He's the one. You know, I just think something. Aku baru terfikir kita patut download dating apps. Kau gatal. Tadi aku bagi tahu mak kau gatal. Weh, kita tak ada Japan. What? Kita patut That's download. fun but dangerous in this way. Jangan, aku nak kita balik Malaysia Bukan untuk jumpa orang dia macam ni. Download untuk tengok siapa yang like kita. Kau faham tak? Like siapa? Oh, ada juga orang like kita. Kita punya level Dia macam dia macam saja dah tengok market kat Kita tak capai Japan macam kita mana. tak capai beauty standard Jepun. Aku capai kot. sejuk. No, don't touch me. Yeah, I know you're I think freezing. Asla capai because Asla is cute and small and Yes, like Japan Japan punya punya tu. taste. Ni Not as
we're gonna go to like London or yes, England and yes, America sure yeah. get that. Our We know favorite is Japan. that. Kalau Our level at like UK are apa tu Rusa pula. Rusia. Rusa tu lagu. Ihin lah. Okay lah. Maksudnya Level Sofi Ihin only. No, I don't want. You don't kenapa want. macam British guy? Take a look at this diamond, don't you understand? It's 3 different type of motors out there. Oh, ada Oh bikers. my god. Japan. Kita baru borak pasal mak rempit jemput tau. Kita macam motor Yes, kita tadi pakai. kita tanya tour Now- guide kita orang. Yeah, Diorang now mak look at rempit kat this. sini banyak. And you guys can see. Oh my god, dengar bunyi exhaust dia pun dah hisap. Engkau jaga yang lalu-lalu Oji-san. Pac-pac. Jason Japan is top tier. Oh my god. Wah! Kawaii! Kawaii! As you can see, dia punya kaki macam ni. Semua Inggeris ya. Kawaii, kawaii. That's not kawaii. Handsome masa Kakoi. Kakoi. Konnichiwa. Sekarang kita akan tunjuk apa kami beli. Asal beli chips, ice cream. Masa buy flavor vanilla. Aku pun nak rasa. Ni ada vanilla separuh. Onigiri tuna and juga air kosong. What you buy, Sophie? I buy Taridan masker. And then I just buy I want Yakult. Yakult. Yes, and Berak-berak kau chocolate. nanti. Macam mana nak jalan-jalan? No, my perut ni kental. Macam nak buka ni? you guys gonna be shocked with what I'm buying because I buy freaking ice. And You are psycho! You are psycho. and I buy buah berangan. Buah berat. Buat berangan. Berangan apa? Ya, cheese nut. Betul. Organic sweet cheese nut. Oranges. I really love oranges. Never You want. are psycho by ice. I know. Hati-hati dengan orang yang suka saya sebab saya psycho. Saya psycho beli. Makan bulu baju. That's good. Kau ni daripada telinga, daripada leher, semuanya bulu haiwan. Cuba tengok dalam budak. Cause I love animals so much. No, you are sex animal tu. You kill it. You kill animal. Weh, aku tak sedar diri. Kau baru kan kita hero punya bulu. Don't say that. It's hurt my feeling. I'm sorry, babe. I just nak rasa Yakult dekat sini rasa dia macam mana. Sebab di sini original dia kan. Yakult kan. Bestnya balik nak beli Yakult lah. Sebab Yakult kat sana Malaysia punya. Ni dia punya packaging. Damn, aku letak separuh je gula. But it's so nice. Kau tak rasa manis sebab aku dah makan sini. Cukup rasa. Eh, sedap je. That's so freaking Ini kopi paling sedap minum. Tahu je review. Wih, that's so good. Kau gila kan? Biasa latte dia rasa macam Rasa ni Yakult. But Yakult this dia one makan. Korang Nikmat makan gila. Only 7E latte cafe but it's so good. Rasa Yakult dia. That's good. Lagi sedap daripada kat Malaysia. Malaysia dia dah mau masak. Dan Malaysia dia dah terlampau banyak campuran ni. Tu ni. Yang ni mungkin original. I really love food Since here. 1935. Kita ingat joget macam pakcik kat api. Dia macam ni oh. Angkat satu-satu kaki. Yeah, I'm just vibing right now. Cause I'm so in love with food here. Wih, Walaupun sedap baru ni. 7E. Sedap je Yakult dia. Aku pula macam tak patut boleh cheesecake tadi tu. Cheesecake. Yang dia nak tadi nak. Tadi aku beli ke main ais. Tengok ni ais dia beli. With the coffee so good. That's Wih, crazy. sedap dah bodoh air dia Yakult dia ni. Maksudnya ada 6 pieces. Kalau kau tak 6 pieces pun bawah ni je 7E tu. Kau biar aku rajin dengan si baik. Kita kosong ke satu untuk pasang. Tanya Lasha. Day 1, everything just going well. Cuma tak ada kedai makan je kat bawah ni. And kita orang tak tahu mana nak cari yang halal sebab kita orang punya tour guide tak tua pada waktu malam. Guys, I just don't have
wallet and I just use my card holder from Iskandar. Iskandar give card holder this for me. And kecil duit I dah koyak. Nama kat holder bukan cash holder. Tu takkanlah aku nak beli dompet semata-mata nak letak duit Japan je. Dompet murah kena RM2. Aku dah biasa dah. Not my level. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. I rich at Japan. I'm rich. Okay, I'm rich at Japan. I ada 90. I ada berapa? Yang ni berapa weh? Kau ada 7 weh. Okay lah guys, Asal rasa sampai di sini sajalah konten Asal pada hari ni. Bateri pun dah tak ada. Dia sangat random lah. Ni konten Kau random tengok biasalah. nak travel kan? Vlog random. Kau menghadap lah vlog kita orang sepanjang kita orang sini. Ya, Support it's just je vlog. lah. Korang bayangkan korang ikut kami mencuti lah. Weh, kau dapat percuma? Weh, ni macam tut. Lato-lato. This one. Oh my god. Macam Tanjiro punya lato-lato warna dia. Aku nak geli baru dah letak kat muka It's aku. cute. It's cute, okay? Lato-lato level. Cause Tanjiro is so cute. Okay guys. Busuk tau. Aku dapat rasa Tanjiro punya No, lato-lato it's busuk. so freaking wangi. Tanjiro everything is I perfect. smell Tanjiro Lato. Bukan lato. Oh, Tanjiro. Just Tanjiro. Alright. Okay Lato-lato guys. Tanjiro. Doakan kucing Asla, Tanjiro dan Rengoku sihat-sihat belaka di rumah. Jangan kena tinggal dengan mak ada 3. Kita jumpa lagi di konten Sophie dan konten Echa sebab kita orang akan buat vlog bergilir. Ya, vlog bergilir. So korang enjoy je kita orang punya. Korang stay tune kita orang punya yang bertiga YouTube. Yes, sebab ni Kita akan sentiasa. konten berantai. Ya. See you. Apa kita jumpa lagi di konten vlog yang Seterusnya. lepas ini dan jangan lupa untuk stay tune kami punya konten. Sekarang kita orang dah buat kita punya outro baru sepanjang dekat Japan and kita orang akan guna nama kami di Japan. Kita akan jumpa lagi di next episode. Bye bye Asura, Safia, Aisyah. sayonara.